Saya cepat khatam sebab nak hadiah. Macam tu? Assalamualaikum. Hari ini kita di podcast sekolah kita. Saya Suraya dan sahabat saya Adriana. Sekarang puasa ke berapa 14. Oh, dah 14 hari ya. Bila sebut pasal Ramadan, kita mesti selalu fikir pasal bazar Ramadan, baju raya, kasut raya, buka puasa. Tapi kita lupa sahabat lama kita ni. Siapa Suraya? Siapa lagi kalau bukan Al-Quran? Kalau nak tahu lebih panjang, jom kita tanya Ustazah Syifa. Jom. Assalamualaikum Ustazah Syifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nak tahu pasal Al-Quran dan pengalaman Ustazah. Bila Ustazah khatam? Ustazah khatam, saya ingat Ustazah ketika Ustazah darjah 2. Okey. So taklah awal sangat dan taklah lambat sangat. Alhamdulillah. Siapa yang ajar Ustazah mengaji? Ustazah belajar daripada orang lain. Mak Ustazah tak ajar Ustazah dan ayah pun tak sempat nak ajar Ustazah, dia sibuk bekerja. So Ustazah dihantar kepada seorang ustaz. Ustazah akan pergi setiap malam ke rumah ustaz tu untuk mengaji bersama dengan adik Ustazah. Waktu malam gelap gulita, walaupun hujan, Ustazah tetap pergi mengaji setiap hari. Itu yang mak Ustazah suruh. So mengaji tu wajib setiap malam untuk Ustazah pergi. Ustazah, macam mana kita nak cepat khatam Al-Quran? Bagus. Kita wajiblah bagi seorang Islam, kita memang kena khatam Al-Quran walaupun sekali dalam hidup kita. Okey, untuk cepat khatam ni tak lain dan tak bukan, kamu kena selalu baca Al-Quran. Pertama sekali mestilah melalui belajar. Kamu akan belajar di sekolah, belajar di sekolah agama rakyat. Okey. Dan yang paling penting ialah ia terpulang pada diri kita. Okey, ketika kita berada di rumah, kita mengaji tu dia ada waktu tertentu, tapi bila di rumah itu atas usaha kita. Kalau kita nak cepat khatam, kita kena banyak baca Al-Quran. Maksudnya setiap hari kita mesti baca Al-Quran. Tak dapat satu muka surat, tak sempat ke atau sibuk ke, banyak kerja sekolah ke, kita boleh sekadar baca separuh muka surat. Kalau tak cukup, tak sempat juga separuh, sekadar 2-3 baris pun jadilah. Tetapi kamu kena teruskan setiap hari supaya cepat capai target kita untuk khatam Al-Quran. Kamu dah khatam Quran, Suraya?